Jangan banyak cakap dengan saya. Pusing-pusing. Benda dah salah. Dah habis cakap, diam. Assalamualaikum. Siapa ni? Owner you? Kerja? Ya. Dah lama dah kita berhati kedai ni? Baru tadi macam Azam datang. Baru 1 jam? Ya ke 1 jam? Kedai lain. Saya pusing sini banyak kali tau. Saya ada tadi. Ya. Tapi dia duduk kaunter, dia bagi duit. Dia tu tulis buku. Okay, tapi dia kat kaunter, dia berurusan dengan satu orang. Baru macam. Jap, saya tengah cakap dengan dia. Sabar, saya cakap dengan dia. Berurusan dekat kaunter lah. Dia berurusan dekat kaunter lah. Betul lah apa yang saya cakap, betul lah? Kan? Ke saya silap? Betul lah. Betul lah kan? Saya nampak dia. Bukan saya nampak sekali. Dah berkali-kali saya nampak. Antara orang yang berurusan dengan dia, dengan customer yang senegara dengan dia adalah dia lah. Sebab dia faham. Betul tak? Saya cakap, betul kan? Definasi saya betul. Yang jual-jual makanan ni, boleh saya tahu dia ada harga dia tak? Tengok, awak pun tanya dia. So sekarang siapa yang ni? Kalau saya ada, saya ambil, saya simpan, saya beli. Tapi dia yang tahu harga. Nampak tak? Sabar, saya bercakap dengan dia. Bila saya bercakap dengan dia, you diam sekejap. Boleh? Dia yang tahu harga. Sekarang ni siapa yang kontrol dekat makanan ni? Dia lah, sebab dia tahu harga. Betul lah kan? Maknanya pemahaman saya, pemerhatian saya, dia punya siasatan tadi saya tengok, memang dia lah. You cakap you 1 jam, tapi you tahu banyak barang. Tak, mana mungkin? Tak tahu apa-apa. Hari ini baru datang. Tapi awak cakap dia tahu harga. Siapa yang jaga dapur? Dekat dapur, siapa punya urusan dapur? Mai sini, siapa yang jaga dapur? Hey, mai sini. Saya tak. Jangan banyak cakap dengan saya. Jangan nak pusing-pusing. Benda dah salah. Ni minyak, you beli botol ke you beli paket? Botol. Taruh paket. Betul Confirm. Bos ini bos angkat, betul. Bos ambil botol lah. Dia akan hantar yang ada isi lah. Kau tengok, minyak kalau baru, sini ada seal. Saya buka Haji. Kenapa you kena buka? Ini minyak baru, jangan pusing-pusing saya. Minyak yang dah pakai situ. Itu minyak yang dah pakai. Ini minyak belum pakai. Siapa masak? Kat sini. Dia nak macam dah lama masak. Saya lama. Awak jangan tak. Saya ni bekas chef tau. Saya tahu. Awak gelak-gelak saya betul-betul. Ni apa? Ni lain-lain buat apa ni? Tulis tak ada harga. Buat open house ke apa ni? Make kita balik raya. Ni kira menu open house lah. Depan? Macam mana kira? Saya punya soalan, macam mana kira? Berapa ringgit? RM2. Satu bungkus RM2. Makan pun RM2. Okay, macam mana saya nak tahu dia RM2? Selamanya customer bos. Semua orang tahu. Bukan cerita customer lama, customer baru, tak ada. Macam mana dia lama pun, hidup dia dah berabad lama ke, harga kena letak. Macam mana berniaga tak ikut undang-undang? Yang ni saya ambil tindakan lah. Ni barang buat rumah pun ada ni. Tak tahu lah. Ni agaknya ni dia kacau lauk kot. Hentikan diri, hapuskan penderhaka.